Alhamdulillah, terima kasih kepada Casuarina Hotel yang sponsor anak-anak yatim SK Muhammad Saman pada hari ini yang seramai 15 orang. Yang kami kiranya agak jauh kami datang, tetapi rasanya sangat berbaloi dan sangat terima kasih kepada pihak hotel yang memberi peluang kepada anak yatim kami untuk merasai iftar di hotel yang mewah di ibu kota Ipoh ini. Terima kasih yang tidak terhingga kepada manager Puan Sabrina yang sanggup menjemput kami. Bukan sekadar anak yatim, malah beberapa orang guru turut hadir bersama untuk program iftar pada tahun ini. Apa yang saya tengok kepada anak-anak yatim ini sangat seronok. Yang seronoknya tidak terhinggalah. Walaupun jauh perjalanan kami, tetapi perasaan seronok dan terima kasih yang tidak terhinggalah kepada pihak hotel. Jadi berharap sangat, bukan ini kali pertama untuk kami datang ke sini. Harapan kami besar supaya biarlah setiap tahun Casuarina menjemput kami dan juga cikgu-cikgu dari SK Muhammad Saman. Ya, saya sendiri pun sebenarnya teruja, bukan kata anak-anak ini saja. Bila saya tengok pelbagai juadah, berpuluh-puluh juadah dengan makanan-makanan yang dah siap dan juga pelbagai makanan yang secara live dibuat di sini, panas-panas lagi. Yang perasaan teruja tu yang amat sangat. Bukan kata saya, malah anak-anak kami daripada anak yatim ini, saya sangat menyelami perasaan mereka. Saya sebagai bapa di sekolah mereka yang selalu bersama mereka merasai apa yang dirasai oleh anak-anak yatim ini. Begitulah, macam saya sendiri pun pernah jadi anak yatim, jadi itulah yang saya rasa. Jadi sama apa yang mereka rasa. Alhamdulillah, sebenarnya selama saya di SK Muhammad Saman dah tahun keempat. Alhamdulillah, insyaAllah tahun ni pun kita teruskan acara menyediakan pakaian raya. Biasanya kita akan pergi ke shopping mall yang berdekatan di Manjung. Biasa yang kita pergi adalah Billion lah. Setiap tahun ya, tak pernah terlepas lagi selama ini. Kita akan bawa anak-anak yatim ni memilih pakaian ikut kesukaan mereka. Ya, biasanya kami dapat sumbangan daripada perseorangan dan tak terlepas daripada semua guru-guru di sekolah SK Muhammad Saman yang membantu. Beri supporter bukan sekadar membeli pakaian raya, pakaian baju Melayu, baju raya dan juga duit raya sekali. Duit raya ni bukan sekadar untuk anak-anak yatim, malah kepada semua anak murid di sekolah yang ada seramai 439 orang.